Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Hari ni hari raya Korban kedua. Aduh, jalan dia agak sengsara sikit. Bosan dekat rumah. So aku berangan-angan nak mencari, tengoklah apa yang ada dekat tempat ni. Dekat Lukut saja. Cuba nasib. Nanti dah sampai destinasi, aku akan tunjuk. Aduh, apa jalan dia agak sengsara sikit. Kita dah sampai destinasi. Kita tengoklah macam mana. Okay, kita tunggu dekat destinasi dulu lah. Bye. Alhamdulillah, setelah puas menunggu di tebing tinggi ni, akhirnya adalah lauk untuk aku bawa balik. Dapat 2 ekor ketam nipah seko, ketam biru seko. Jadilah alhamdulillah, tak adalah bersama ni. Tapi yang penting ada pakai kat kumpau. Alhamdulillah. Kita tunggulah kejap lagi sampai anggaran. Tengoklah, baru 2 ekor. Lama juga. Air masih jalan pasang lagi. Tapi nasib baik air pasang tak laju. So kita boleh tunggu dulu lah. Tengok macam mana lagi. Kok ada hasil lagi ke kan. Air dah mati dah ni. Dan nak kat jalan surut. Boleh lah, alhamdulillah. Ada juga hasil. Jadi ada hasil, ada cerita. Dah lama tak buat YouTuber kan. Harap-harap ada kawan-kawan sudi like, share. Aku mancing gunakan jaring je. Boleh lah. Okay, nanti kita kalau ada hasil lagi boleh update lagi.